Mungkin tuan-puan rasa kos untuk kahwin zaman sekarang ni sangat mahal berbanding 10 tahun lepas. Tetapi kos selepas kahwin lebih menyeramkan. Kalau tuan-puan tak bersedia daripada awal, tak buat kira-kira perbelanjaan selepas kahwin, maka saya nak bagi tahu tuan-puan kena sedar dari sekarang. Kali ini saya nak jelaskan kepada tuan-puan kenapa simpanan emas seperti 5 dinar atau 20 gram sangat berbaloi kalau tuan-puan nak jadikan simpanan untuk perbelanjaan selepas kahwin. Antara perkara yang tuan-puan kena terima hakikatnya adalah selepas kahwin, komitmen tuan-puan akan datang bertimpa-timpa. Ada sewa rumah yang nak dibayarkan, ada ansuran kereta, motor yang nak didahulukan, bil elektrik, bil internet, kos barang dapur, kos minyak dan tol, tanggungjawab terhadap keluarga dan mertua, lagi-lagi untuk persediaan anak pertama. Kalau dua jiwa kongsi dalam satu tim nampak seronok, memang seronok. Tetapi kalau kewangan kita tak kukuh, hidup kita akan semput. Statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2023 menunjukkan kos hidup di bandar terus meningkat, terutamanya dari segi makanan. Ini menunjukkan pasangan muda pada tahun ini akan mengalami perbelanjaan yang lebih tinggi berbanding 10 tahun lepas. Kenapa saya sarankan tuan-puan kena buat persediaan menabung emas sekitar 5 dinar atau 20 gram? Kalau tengok harga semasa, 5 dinar sekarang sekitar RM12,000 dan 20 gram sekarang sekitar RM11,000. Tetapi kenapa 5 dinar dan 20 gram? Antara fungsi emas, yang pertama nilainya lebih terpelihara. Yang kedua, simpanan kita akan tahan dari cepat bocor. Yang ketiga, kita ada simpanan untuk aset kecemasan. Kalau menabung di bank, sangat mudah untuk kita keluarkan berbanding kita menabung dalam bentuk emas gold bar begini. Kalau adalah emas, fitrah sayang manusia kepada emas sangat tinggi berbanding duit. Cara termudah untuk tuan-puan menabung 5 dinar ataupun 20 gram, sama ada tuan-puan boleh konsisten menabung di akaun emas Gap Public Gold, ataupun tuan-puan boleh buat bayaran ansuran sebanyak 10 kali. Sebab Public Gold ada menawarkan juga package menabung emas dengan kaedah 10 kali bayar. 5 dinar harga sekarang sekitar RM12,000, maka bulanan adalah sekitar RM1,200. Tuan-puan boleh bergabung dengan pasangan tuan-puan, menabung setiap bulan, habis bayar tuan-puan boleh dapatkan item 5 dinar tersebut. Itulah salah satu kaedah yang Public Gold tawarkan, memudahkan dan mendisiplinkan tuan-puan menabung duit dalam bentuk emas. Kalau tengok daripada sejarah 20 tahun ke belakang, emas secara purata naik 10% setahun. Tetapi tahun lepas saja emas dah naik melebihi 40%.